Hai guys, Assalamualaikum. Nak share sikit lah pasal Onsa. Korang tahu tak apa itu Onsa? Ni true story sikit lah sebab nak siap-siap pergi kerja kan. Hari tu, jiran aku, dia bagi phone ke anak dia, main game. Lepas tu nak naik level. Bila ada ads tu, dia pop up. Tengok-tengok itu skim cepat kaya. Bila dah skim cepat kaya, dia ambil lah phone tu cepat-cepat. And then dia nasihatkan anak dia, ini bahaya nak. Benda tu lah yang akan merosakkan individu-individu yang ada di Malaysia ni. Itulah kenapa kerajaan implement Onsa tu. Sebab nak melindungi kita semua daripada scam, buli cyber dan juga segala jenayah yang ada dalam talian. So, korang janganlah ingat Onsa ni untuk menyekat suara rakyat. Tidak, ianya untuk perlindungan kepada kita. Kalau ada sebarang scam ke, semua yang berlaku dalam talian, itu adalah tanggungjawab platform tersebut. Nak ingatkan korang juga dekat ibu bapa semua, gadget bukanlah pengasuh. Tapi, korang sebagai ibu bapa perlu mainkan peranan penting. Perfume dah pakai, bag dah ready, kita pergi kerja dulu. Okay? Bye!